Banyak pada hari ini kita tengok anak-anak muda terlampau kecewa lah dengan masalah putus cinta. Break. Break. Saya break lah. Kita break lah. Okay, masya-Allah. Tu nangis seorang-seorang, masya-Allah. Okay. Ini masalah lah. Ada sampai yang nak bunuh diri lah, apa semua, jadi stres, jadi tekanan. Ada sampai memukul orang lain. Kenapa? Kerana putus cinta. Bila putus cinta ni, dia start motor, rem kuat. Putus cinta. Marah. Kawai dah. Motor tak hidup, tendang motor, masya-Allah. Marah kawai. Apa dia panggil? Break. Masya-Allah. Itu kenapa jadi gitu? Stresnya tu. Terlampau down dan kecewanya tu. Jawapan adalah kita tak ikat cinta kita dengan Allah. Kita bukan cinta kerana Allah. Kita cinta manusia semata-mata manusia. Bila manusia tu hilang, seolah macam hidup kita dah hilang, cinta kita dah hilang. Bila kita cinta orang kerana Allah, orang suka kita suka dia kerana Allah. Dia tak ada, Allah ada. Kita tak putus asa dengan Allah, kita tak putus dengan Allah tu. Tetap kasih kita dengan Allah hakikat dia. Ni kalau kita kasih kita hanya orang satu batul, orang tu hilang, kasih kita hilang, kita putus asa. Berapa orang dah ni putus cinta kat sini? Cuba angkat tangan tengok. Lawa. Jangan tangan, kantoi lagi. Okay. Sebenarnya kadang-kadang kita banyak kali putus cinta, itulah cinta Allah sebenarnya. Allah nak kita hubung cinta pada dia pula. Setengah orang dia kata, "Ustaz, saya tak mau bercinta dengan siapa dah." Kenapa? Saya dah tak putus asa dengan manusia. Saya nak cinta Allah. Tengok akan bagus. Kalau tu putus lah tiap-tiap hari tu bagus. Okay. Hari ni couple putus hari ni, esok couple balik putus pula. Tak apalah, putus tiap hari baguslah. Okey. Orang tanya couple berapa ramai lah, 100 orang couple, 100 orang putus. Okey, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kenapa? Allah nak hubungkan cinta kita dengan dia. Tapi kalau cinta kita pada seseorang tak lupa pada dia, insya-Allah cinta tu kekal. Cinta tu akan berterusan. Kalau cinta kita putus terus dengan dia hak ni yang kita ingat. Cinta kita sepenuhnya pada dia, tak kaitkan dengan Allah, habis. Dia akan menyebabkan cinta kita akan berhenti. Kenapa? Allah tak suka cinta kita tu. Cinta hanya kerana Allah. Pandang kecantikan orang kita cinta tu, ingatlah Allah yang jadikan cantik tu. Bukan dia cantik sendiri. Allah suka dengan itu. Pandanglah kebaikan suami atau isteri yang kita suka tu, sayang tu. Pandanglah kebaikan dia pada saya. Hakikatnya Allah yang berikan kebaikan ni. Alhamdulillah, aku kasih pada Allah dan aku kasih dia ni kerana Allah. Kenapa? Allah yang jadikan semua kasih ni, semua elok ni. Macam itulah. Kita tengok kat muka awak, tidak ada sepertimu. Engkau lah bidadari dari syurga. Masya-Allah. Habis-habisnya puji awak dia punya lawa. Okey. Tadi tengok awak dia kena kebas dengan orang lain, kecewa. Okey. Sebab dia lupa Allah di situ. Kalau ingat Allah, kecantikan awak aku ni Allah yang jadikan, dan aku tak mau berterusan macam ni. Aku nak halalkan dia, nak kahwin. Aku nak buat apa yang Allah ridha. Tak apalah. Okey. Ni hanya semata-mata nak main-main apa semua, tak payah.